Pilihan Raya Kecil Dewan Undangan Negeri Ayer Kuning menyaksikan pertandingan 3 penjuru membabitkan calon Barisan Nasional Dr. Muhammad Yusri Bakir, calon Perikatan Nasional Abdul Muhaimin Malik serta calon Parti Sosialis Malaysia Bawani KS. Menerusi satu hantaran di Facebook, pemimpin UMNO Dr. Ashraf Wajdi Dusuki memaklumkan bahawa BN kini sedang mendahului dengan majoriti sebanyak 3,275 undi selepas 41 daripada 67 saluran selesai dikira. Berdasarkan perkembangan itu, calon BN Dr. Muhammad Yusri dilihat berada di landasan untuk meraih kemenangan dalam pilihan raya kecil Ayer Kuning. Ketua Pemuda UMNO Dr. Akmal Saleh turut memberikan reaksi terhadap kemenangan tersebut menerusi satu kenyataan di media sosial. Beliau berkata, walaupun UMNO sering dikritik dan diperlekehkan, parti itu tetap tenang dan meneruskan perjuangan kerana yakin dengan sokongan rakyat. Kita dikutuk, kita diperlekehkan, kita dikatakan tidak mempunyai taring lagi. Tetapi kita kekal diam, tenang dan teruskan perjuangan kerana kita percaya kita bukan seperti yang dikatakan mereka, ujarnya. Beliau menambah, diam bukan bermakna lemah, diam bukan bermakna mengaku kalah. Dalam diam kita mengatur langkah, dalam diam kita bermuhasabah dan membaiki kelemahan kerana yang diam itu telah bersuara di peti undi. Menurut Akmal lagi, kemenangan ini mencerminkan suara majoriti senyap yang mahukan perubahan dalam lanskap politik negara. Yang diam itu sebenarnya adalah majoriti yang memerlukan politik yang baru, politik yang matang dan politik yang membina minda rakyat, ujarnya lagi. Beliau turut merakamkan ucapan penghargaan kepada para pengundi DUN Ayer Kuning serta semua jentera parti yang terlibat dalam kempen. Terima kasih kepada semua pengundi Ayer Kuning dan kepada semua jentera yang telah memenangkan Barisan Nasional. Kita teruskan bermuhasabah dan perbaiki kelemahan. InsyaAllah rakyat mampu menilai. The silent majority has spoken, katanya.